Steady Mamu. 2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke YouTube channel CEO on Tour. Aku lupa bawa topi aku, bucket hat aku. Aduh hai. Okey, video kali ni JDT menentang Penang FC dalam saingan Piala FA second leg. Sebelum ni main kat Penang, JDT menang 2-1. So kali ni aku rasa malam ni mesti Penang bagi fight ya. Tengok rekod sebelum ni Penang lawan Puchong City, dia orang berjaya dapat seri mat. Ni aku rasa malam ni aku target game fight gila lah. Aku tak selesa lah kalau tak ada benda kat atas kepala aku ni. Boleh pula lupa bawa bucket hat aku. Bawa balik kerja, serabut rambut je. Lawa jaket. Awak kan ada. Awak kan tak ada. Ni yang lain lah. Weh, Steady Mamu. 2 orang. Lupa dah tengok. Okey, game dah start dah ni. Aku jangkakan Penang akan bagi fight. Prediction aku untuk malam ni 4-0. Kau berapa? 5? Kau? 3 lah, 3-0. Bang? 4. Sama dengan saya. 2 lah abang 2. Okey. Takkan dia kasi 1 gol je. Dia pun nak menang juga. Tapi 4 gol sama prediction dengan saya. Abang pilih lain. 3.5. Okey, 3.5. 3 lah, okey. 3. Kau berapa tadi? 3. Sama pula dengan dia. 4-1. 5 sama dengan Kai. Kai 5. 4-1. 4-1 okey. Okey. Ada 1 tu lah. Ada 1. Janji lain, tak apa. Janji lain. Kita dekat sana pun 2-1. Okey. Jangkaan attendance untuk malam ni aku rasa tak sampai 10,000 je. Aku rasa 8,000 ada. Tengok daripada keadaan stadium sekarang ni kan, 8,000 lah kot. Yalah hari bekerja kan, kau nak expect apa kan. Penang pun 2 orang datang tu. Tapi okey lah, ada juga 2 orang je tau. Duduk Johor kan. Orang Penang duduk Johor lah, Mamu duduk Johor. Kena kacik mat. Ini pasing bunuh member je. Apa benda tu? Alamak.
Terlepas. Wih. Oh lah, mana tak ada orang kat sana. Patut belah sana. Mai. Belajar dengan Syihan lah Ramadan. Aduh, minit ke 22 tadi. Hampir jadi dia nak skor. Palang pula Mat. Semenjak 2 menjak ni macam banyak je kena palang kan. Lawan DPMM hari tu pun berapa banyak kena palang. Pada training palang lah. Mungkin lah. Lupa nak buat bola tu masuk dalam Patut lah. Adakah masuk gol ataupun melambung ke bulan? Wah. Weh, keras lah Ramadan ni. Dah macam main apa aja. Ramadan Hamid perform gila weh. Double save. Masa Nazmi shoot tu dah offside. Dia offside. Penang kalau pakai keeper Khairul Azhan dah settle lah Mat. Tadi dah 4 dah rasa. Aku rasa dah 4 lah kalau pakai Khairul Azhan. Ini Ramadan Hamid. Mantap gila weh. Sayang Arif. Dah minit yang ke-36 dah ni. Masih lagi kosong-kosong Mat. Wow. Tapi defend Penang solid lah. Baik. Okey. Lah. Bendera angkat pula. Cek VR ke tak ni? VR ke tak? Gol ke tak ni? Jonathan Silva dah skor dah ni. Okey, gol kedua disahkan. Jonathan Silva yang skor. Ya Allah. Okey. Gol ketiga ke ni? Shoot. Wow.
tengah film. Free header mat. Ada apa? Tak ada siapa marking tu. Setan. Habis bersam. Tak keluar. Okey, try lah satu kali. Oh. Apa benda tu? Pen Penang 2 orang tu dah balik ke? Awal betul. Second half tak ada lah. Kian. Oi. Aduh. Stop. Oi. Gol. Wow. Arif score. Main Romel. Mama dia kan jadi midfield. Ayah main striker. Dia ni assist berlambar. Arif Aiman. Ada offside ke? Kalau saya ni menyokong bila datang balik. Lah belum gol lagi. Namanya Kau bagi apa kawan? Okay, dah bagi dulu lah. Member dah kasih lah. Kasih bola kat keeper. Tak gol lah. Offside. Tahu nak dapat nama. Aduh, kesian MVP. Tak apa. Punca gol dibatalkan sebab apa? Romel Morales. Dia pun tak expect Yelah. dapat bola. Sebab apa ni? Jago dah shoot kan. Ya, betul. Okey. Hantarlah. Lah, apa benda kau buat? Come on lah. Kasih fight. Boom. Hilang bola. Rep pun bangang. Apa benda lah. Kau pergi blok. Okey, Rep. Tadi gol batal. Kasih satu kali. Aduh, Arif. Boleh surprise. Beberapa kali lah dia try tapi masih lagi nasib belum menyebelahi dia. Tadi gol dia boleh batal pula. Pula kau hantar pun. Memang bunuh member kau sendiri apa? Apa Eddie naik seorang? Weh Eddie. Main. Kau center back Eddie. Okey. Alamak, tak lepas pula. Dapat balik. Depan Okey. Rap ni mengacau Apa dia? Ya Allah. Okey. Buka lah cepatlah tepi tu. Lari cepatlah. Aduh, lambat. Okey. Dah kena blok lah. Lambat. Okey. Okey lah, hari bekerja 9787.
hampir lah. Hampir. Penang, biji lah, come on lah, okay. Wow. 3. Prediction hampir nak mengena, tapi tak apa, relax. Ada masa 2 saat. Belum habis lagi, sabar. Kalau habis ni bapak, orang lain semua bagi prediction banyak kau tu lah. Kau Kanam je. bagi 3 je, tapi kena kan? Memang kena. Mengantuk. Itulah. Supaya ada air. Kau tak dah tidur dah. Dah balik. Tapi kita dah masuk paruh air. Yalah. Bertemu sama. Jumpa kucing. Paruh air. Jumpa kucing City mat. Itu aku rasa game mesti fight gila punya kan. So berapa bulan lah? 8 atau 9. 8 atau 9, 12 lah? 11. Tengoklah nanti. Tak sabar nak lawan kucing ni. Mesti game best je lah. Ini saya kira mengantuk. Dah aku nak balik, nak tidur kat rumah. Jomlah kita. Jom.